Welcome to my lovely Charles family. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So untuk video kali ni kita orang akan beli mainan ikut huruf pertama setiap nama. Contoh Dinda D. Dinda kena cari mainan D. Ibu kita guna nama ibu dan ayah lah. Ibu I, ayah A, kasih K. So sekarang ni diorang dekat Dinda lah. Okay, sekarang dekat kasih. Kasih K ni bukan kacang Bob. SpongeBob S. Salah, okay? So letak K, kasih K. Apa? K kuih. Salah. Ini nama dia siapa ni? Ayah. Ayah. Dinda D. Apa ni? Apa tu? Patrick. Tapi kasih K. Salah. Ni P. Tapi boleh pegang dulu lah. Oh tak nak. Okay. SpongeBob. Okay dah, SpongeBob. Kasih kita cakap dia sebagai anak keladi lah. Tak boleh. Kena carikan juga kasih K. Okay, ayah A. Ayah. Okay, kita salah. Salah, awak A. A. Ayam. Ayam. Dinda D. D. Dadu. Okay, mula-mula kena fikir dulu lah kot benda apa, baru boleh cari. Betul tak? Fikir dulu huruf D apa. Susah lah D apa. Mana? Apa? Tiba-tiba jadi macam tak boleh nak fikir dah. Ayah, dumpling. Okay, cari dumpling. Dumpling mana? Di sini. Ya ke dumpling tak ada kat sini? Rasa ada di bengga. Kan. D. Wah, korang cuba komen apa permainan yang depan dia huruf D. Dumpling. Kita dah dapat satu, dumpling. Kita cari dumpling. Dumpling. Ni dumpling. Ni bukan dumpling. Kasih pun nak belikan kasih ni lah, tapi dia bukan Kaiser, bukan. Okay, kita pening dulu. Sekejap kita stop dulu, pause. Kita nak cari dulu, nak fikir dulu. Kita orang dah fikir dan jumpa dah. Permainan yang depan dia huruf D adalah ni. Doh my snack bar. Dinda nak ke? Itu huruf D. Dinda tak nak. Okay, Dinda. Dinda sini, Dinda. Huruf D banyak. Tengok ni. Drawing board. Doh series. Ni pun doh D. So many D. Ini boleh pilih. Dinda nak apa? Okay, sekarang kita dah jumpa huruf D. Cuma kita kena bagi Dinda fikir dia nak beli D yang mana. Apa, Dek? Nak keluar. Ya Allah. Okay, sekarang kita tengah pilih untuk kasih pula K. Kasih K banyak. Kucing ada, kitchen set ada, kite. Okay, apa lagi yang depan dia huruf K? Ya. Mana? Oh, okay. Jom cari patung lah untuk kasih K. Kura-kura. Orang punya action figure. Oh. Dia punya action figure. Bukan main yang mahal-mahal. Okay. Untuk K, ayah kasih kata apa? Kapal terbang. Aeroplane. So kita kat section kenderaan.
So, K kapal terbang Okey, kapal terbang ataupun kapal. ataupun kapal. So, K untuk kasih. Hey. Tengok ada minat ke tak? Tengok ada minat ke tak? Dia geleng. Dia tak ada. Ada bunyi. Boleh bunyi lah, Dek. Kereta. K kereta. Betul. Ha. Kereta kawalan. Ha. Control. Okay, tu tunjuk kasih. Dia nak tak? Kereta. Ni kereta macam mana? Cuba kau tak dah. Kereta polis. Kereta polis. Kasih kereta polis. Kasih. Kereta polis. Nak? Tak nak. Okey, tak nak. Kereta polis tak nak. Babi. Ha? Babi. Okey, tadi ayah kata kasih kapal terbang. Tapi itu tekak ayah kapal terbang. Kasih dia memiliki Kecil. kitchen. Dia boleh main tu. Okay, Dinda jangan menangis. Durian. Durian. Ayah, bagilah elok-elok sikit ayah. Okay, tak nak. Kita orang dah pening ni, Di. Ibu dah pilih lah Dinda, Di. Tu doh. Play doh. Tak nak lihat kan, doh. Boleh je tapi Dinda tak nak. Ya. Kasih dah jumpa dah kasih punya kek, kitchen. Komen sikit lah setelah berapa jam pusing-pusing memilih huruf. Setelah 2 jam memilih huruf. Lepas tu? Lepas tu apa yang jadi? Masing-masing ubah fikiran. Fikiran sebab macam tak banyak pilihan. Tapi Dina? ujung pilih dog. Ujung-ujung pilih? Dog. Ujung-ujung dipilih dog. Tu crayon SpongeBob. Saya ada suka. Dia paling selamat. Semua huruf ada. Ha? Tahu pula. Dah beli. Crayon best tu. Dinosaur. Dinda, dinosaur. Ayah Di, crayon. Tu, crayon SpongeBob. Wih. Ha. Kasih. Ni Bobo. SpongeBob. Crayon. Okey. 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 Tak nak. Ni bukunya. Okey, ibu pilih Iron Man. Ibu pilih Iron Man. Kalau Avenger lah. Avengers. Okey, jom let's go sebelum semua orang ubah fikiran lagi, baik kita gerak cepat sikit. Apa? Kalkulator. Bijak sikit ya. Kalkulator betul ke? Okey, kalkulator. Alulator. Cadangkan awak semua kalau pergi mall, buatlah aktiviti yang macam gini. Beli barang ikut huruf pertama nama. Biar pening kepala. Biar lama-lama dalam DIY ni. Ayah kata ambulance. Betul. Cuma awak nak tak nak je. Malas. Okay, sekarang ni A pula yang problem. A tengah fikir A apa? A ni untuk ayah. Ayah. Dia memilih. Dia tak nak beli mainan pula. Mana boleh konsep kita dah beli mainan. Aeroplane. Dia tak nak aeroplane. Awak lah. Ni apa ni? Bukan dalam konsep kita ni. Apa ada 2 kosong? Dinda. Kita dah sampai rumah. Korang nak tengok tak apa yang kita orang beli mainan ikut huruf depan nama kita orang. Okey, ibu. Ibu pilih ni botol Iron Man. Iron Man. Cantik botol ni. Bolehlah buat ibu minum air, masak kat rumah. Macam gini. Okey, seterusnya Dinda. Dinda lah. Dinda kat sini kan. Dinda apakah? Dinda apa? Dinda beli dog. Dinda beli dog. Tengok
ni. Dinda beli anjing. Banyak benda selepas dah menangis, dah apa, merajuk. Dog. Ya, dia pilih dog. Kasih. Okay, nak tahu kasih. Okay, kasih. Okay, kasih beli. Crayon. Wah, crayon dia macam gini. Full crayon. Macam best je. Dia mahal untuk budak kot macam gini. Satu ni crayon dia. Dia senang pegang tu. Pegang dek. Tengok dog Dinda. Dog Dinda, ya Allah, betul-betul dog Dinda. Crayon. Luki. Ayah pula, dia seorang je yang paling lama tadi pilih mainan yang depan dia huruf A. Korang tahu tak last dia pilih apa? Action figure ya. Tengok ni. Action figure. Oh, dua-dua ni dia ambil Naruto lah. So, untuk yang ini agak-agak ayah dapat apa ya? Bila target. Ayah target apa? Ayah nak apa? Tak boleh main target. Apa yang kita dapat tu, itu je lah. Tak payah main target. Tak boleh, saya nak target. Saya nak ni. Sakura. Sakura. Please lah dapat Sakura. Boleh, kita Sasuke kat kotak ni. Kat kotak Oh, ni. Sasuke. Ayah nak Sasuke, ibu nak Sakura. Dia nak apa? Dia tak kenal. Lah, Dapat apa? Dia nak ni. kalau ada warna merah macam gini, Dapat. Madara. Tu, yang tu. Ayah dapat ni. Ibu pun tak kenal siapa. Oh. Next, ayah nak buka action figure yang ini pula. Dia ada 3 plastik. Jap. Jangan dapat Madara lagi kan? Lah! Lah. Tak kenal. Itu cikgu dia. Cikgu. Asuma. So ini sajalah video kita. Korang nak tengok tak mainan dog yang dia pilih tu? Dia ada macam-macam tau dalam tu. Mula-mula dapat carrier dog, lepas tu ada makanan dog, ada mangkuk dog, lepas tu ada pencukur bulu dog. Wow. Ada banyak dalam tu aksesori mainan. Lepas tu Dinda kata dog ni tak best sebab dia tak lembut, tak fluffy. Dinda kata pandailah kamu Dinda, kamu dah pilih dog. Okey kan tadi kita dah unboxing action figure Ayah. So ni Ayah dah siapkan 2 dekat situ. Saya pun tak tahulah nama dia siapa, tapi 2 tu lah yang baru-baru tadi kita unboxing. Ini antara collection action figure Ayah. Ayah punya hobi tau ni korang. So itu sajalah video kita untuk kali ni. Jumpa korang the next video. Bye bye. Ciao.